Okay guys. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Assalamualaikum dan selamat sejahtera, cikgu. Terima kasih, cikgu. Okay guys, ini adalah contoh kata bahasa English. Okay, jadi kita baca dalam nama. Fang Yison mendapat keputusan yang cemerlang dalam peperiksaan SPM. Okay, ayat seterusnya. Murid itu membaca. Kejap. Fang, awak buat apa? Ada apa? Saya tengah mengajar kat depan ni. Apa awak buat tu? Saya nampak macam awak punya telefon je. Simpan telefon, tak orang aku. Saya tengah mengajar kat depan awak macam ni. Awak nak berkat ke? Simpan dan ingat masa depan awak ni. Okay kelas, kita sambung kan. Saya tengah mengajar orang buat macam tu. Cuba kalau awak kat depan, apa awak rasa? Oh, aku lupa yang pasal punya majmuk tu macam mana. Kata majmuk tu ada proses jenis dalam tu. Oh, ya. Yeah. Kau asal muka besar sangat Aku tak suka tu Cikgu Rizal tu. Asyik nak marah je. Cikgu Rizal tegur kita tu bersebab bukan saja pun. Cikgu tegur kerana ia merupakan satu daripada keramat insaniah. Keramat insaniah, apa benda tu? Keramat insaniah merupakan bahlak mulia dan menghormati orang lain. Oh. Macam tu lah maksud dia. Ain, semalam kita dah belajar BM kan, tapi kita belajar apa? Kita belajar kata tugas, kata adjektif, kata ganda macam lah. Banyak tau kata. Aku banyak, tak hafal. Banyak sangat ya. Pada muka. Sakit, tolong. Aduh, tolong. Aduh, tolong. Kaki saya sakit, cikgu. Tolong. Kenapa? Tolong. Ya Allah. Cikgu, kaki saya sakit. Korang ni tak baik lah. Nah, pegang phone. Aduh, ni macam boleh jatuh juga saya di sana tau, tak balik lagi. Saya macam leka main phone, cikgu. Ya Allah, sambil jalan mana boleh tengok telefon. Aduh, sakit, cikgu. Dah, jom. Sini. Jom, duduk sana dulu. Slow. Baik, cikgu. Hei, awak ni macam mana lah? Aish, boleh tak? Slow. Boleh, cikgu. Slow. Aduh, sakit lah. Lain kali sambil jalan tu mana boleh tengok telefon. Cik baik tak ada kereta lalu tau tak? Minta maaf, cikgu. Cikgu, saya nak cakap sesuatu, cikgu. Saya nak minta maaf dekat cikgu. Selama ni saya kurang ajar dengan cikgu. Saya marah cikgu. Awak ni. Cikgu tetap membantu saya. Tak apa, cikgu. Benda tu semua saya dah lama maafkan awak dah. Helpus sekarang ni, kita buang yang keruh, kita ambil yang jernih, okey? Baik, cikgu. Okey. Jadi, pengajarannya adalah mengamalkan karamah insaniah dengan menghormati guru dan orang sekeliling. Menggunakan teknologi digital dengan bijak. Belajar daripada kesilapan dan minta maaf jika ada salah. Ingat semua, tetaplah menghormati guru anda. Selamat Hari Raya. Maaf zahir dan batin.